Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan salam Ramadan Karim buat semua. Kita bertemu lagi dalam program Cool Ramadan tahun 2026 bersamaan 1447 Hijrah. Sebuah kapsul khas TV Inspirasi PSS yang membawakan pengisian ringkas, santai tapi insya-Allah sampai ke hati. Sebuah rancangan istimewa sempena bulan yang penuh keberkatan. Saya, Walia Arisa, akan menjadi hos anda. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, serta belajar menjadi hamba Allah yang sabar dan taat. Saya sangat gembira kerana dapat bersama-sama berkongsi ilmu dan cerita tentang puasa di bulan Ramadan. Tahukah anda, puasa bukan sekadar tidak makan dan minum. Puasa juga mengajar kita menjaga lidah, hati dan perbuatan. Dalam program ini, kita akan bincangkan hal-hal puasa, hikmah berpuasa dan amalan yang baik boleh kita lakukan sepanjang Ramadan. Baiklah, mari kita dengarkan perkongsian yang menarik tentang puasa di bulan Ramadan daripada guru kita yang hebat. Dengan penuh hormat, dipersilakan Ustaz Ismail bin Muhammad, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih kepada adik pengerusi majlis dalam segmen Cool Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menghadirkan kepada kita satu bulan yang cukup mulia, iaitu bulan Ramadan. Adik-adik yang dirahmati Allah, apabila kita membicarakan tentang bulan Ramadan, maka ia merupakan salah satu bulan, iaitu bulan madrasah pada hati kita sendiri. Melatihkan hati kita, melatihkan jiwa dan nurani kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah, hati manusia ini, Rasulullah SAW menyatakan dalam tubuh kita ada seketul daging. Andainya daging itu baik, maka anggota badan lain baik. Maka andainya daging itu rosak, maka anggota badan yang lain pun rosak. Itu adalah hati manusia itu. Baik adik-adik, bulan Ramadan melatih kita kepada ketakwaan kepada Allah. Adik-adik, apabila kita menyebut kata takwa, maka ia berhubung rapat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik mesti melakukan kewajipan solat. Jangan tinggal adik-adik. Di bulan Ramadan ini kita gandakan amalan-amalan solat. Yang pertama adik-adik, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Namun begitu adik-adik, gandakan lagi solat-solat lain seperti tarawih, solat sunat-sunat dan sebagainya. Yang kedua adik-adik adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, peneman hidup kita. Adik-adik, jadikan amalan membaca Al-Quran setiap hari adik-adik. Walaupun satu muka surat, jadikan dalam kehidupan kita ini membaca Al-Quran. Yang ketiga adik-adik, hulurkan. Kita lakukan dalam diri kita ini amalan bersedekah. Subhanallah adik-adik, andainya adik gandakan amalan bersedekah di bulan Ramadan, insya-Allah adik-adik, Allah akan gandakan rezeki adik-adik. Allah akan memudahkan kehidupan adik-adik. Allah akan tenangkan hati adik-adik. Adik-adik yang dirahmati Allah, apabila kita berada di bulan Ramadan adik-adik, jangan lupa adik-adik, kita mesti menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ustaz nak menyatakan di sini, yang utama adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa yang lagi yang perlu ditahan? Iaitu mata adik-adik. Kita mesti menahan mata daripada melihat perkara-perkara yang lara, daripada melihat perkara-perkara yang tak baik adik-adik. Yang kedua adik-adik, kita mesti menjaga mulut kita adik-adik.
Jangan sesekali kita mengumpat, jangan sesekali kita membuli, jangan sesekali kita mengata orang lain. Jaga lidah kita adik-adik. Yang ketiga adik-adik, jaga tangan dan juga kaki serta anggota tubuh lain, iaitu jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak berfaedah, ke tempat-tempat yang maksiat. Adik-adik yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana saya maklumkan tadi, adalah merupakan bulan untuk merawat hati kita adik-adik. Jadi apabila kita merawat hati kita, maksudnya kita ada melakukan dosa adik-adik. Oleh itu adik-adik, ayuh adik-adik kita ambil apa adik-adik? Ambil dalam bulan Ramadan ini, iaitu doa banyak-banyak adik-adik, zikir banyak-banyak, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi adik-adik, sebagai kesimpulannya, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling hebat dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah program Quran Ramadan pada hari ini. Saya harap semua penonton mendapat ilmu dan semangat baru untuk berpuasa dengan lebih ikhlas dan gembira. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ismail yang sudi berkongsi ilmu. Terima kasih juga kepada semua penonton yang setia bersama kami. Kita jumpa lagi pada Quran Ramadan siri seterusnya. TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa.